Okey, bertemu kembali kita dalam pelajaran iaitu tentang jenis-jenis apa? Kedaulatan. Ada berapa jenis kedaulatan? Ada 4. Kat sini yang warna kuning ni adalah 4 jenis-jenis kedaulatan. Kedaulatan tu maksudnya ialah kemerdekaan. Ataupun tadi Haikal berkerajaan apa? Sendiri. Negara yang berdaulat ialah negara yang merdeka ataupun negara yang memiliki kerajaan sendiri. Boleh ke? Okey, baik. Yang pertama ikut saya, jenis kedaulatan yang pertama digambar apa ni? Gambar hakim. Hakim melambangkan apa? Undang. So, yang pertama ialah ikut saya kedaulatan undang-undang. Okey, yang kedua, ini gambar apa ni? Istana negara yang baru. So, istana ni melambangkan kedaulatan moden. Ikut saya, kedaulatan moden. Ini gambar apa? Istana lama, istana batu lama kan. So istana lama ni melambangkan apa? Kedaulatan tradisional. Dan ni gambar bumi, globe tu punya topeng kan. Okay. Globe ni, dunia ni melambangkan apa? Kedaulatan antara bangsa. So hari ni kita akan buat satu permainan yang interaktif, iaitu kita akan bermain jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle secara atas talian ataupun secara online. Nanti saya akan bagi, saya akan buka dia punya jigsaw puzzle. Ini adalah jigsaw puzzle. Belakang ni dia ada background. So saya akan minta apa? Tukar image tadi, tukar image untuk cuba gunakan mouse okey. Dan nanti saya akan bagi link. Kita akan buat group dan awak boleh main dekat rumah masing-masing. Tapi sebab dekat ini tak boleh Okey, cuba tukar ni. Tarik dulu. Contoh ni. Okey, ni jenis kedaulatan tradisional lah. Kat ujung. Kan dia melekat dulu kan. Lagi. Cuba ambil kan. Tu, ni. Lagi. Lepaskan. Okey, lepas. Okey. Bawah. Okey. Ya. Cari dulu jenis kedaulatan ni. Mana? Ni, atas. Tarik. Nanti awak boleh main dalam telefon masing-masing Nanti saya akan buat dulu khas sejarah. Okey.